mana lagi dua orang? This is the time to revenge. Oh, tim dah bahagikan. Inilah, ni tim saya, Okey, sebab kau dapat pilih dulu dah. Ni dua hok kita pilih dulu. Kau nak lagu apa? Okey, aku bagi kasih apa saya? Ni lagi. Sedap ni keras. Boleh fight tipai. Chorus dia dengan chorus. Bagaikan permata di celah kaca, kedipnya suka dibezakan. Sudah ramai tahu. Le, boleh tukar lagu ah? Jangan. tak boleh. Kasih ke kasih. Boleh. Tak boleh sebab adik kau first pick Jadi aku bagi awak belakang dulu. Dia pilih ni kasih. Ni boleh ingat, kau ni boleh ingat. Jadi sekarang ni kita orang satu tim nyanyi lagu Nur Kasih Jadi saya tunjuk macam mana kita orang training. Tak apa, kita ada Syami, Okay, sekarang ni pukul 11 suku, pukul 12 start. Kita orang ada masa 45 minit untuk training. Hari ni berapa yang ni? 3. Okey, kita bisa diarah kita selalu tak mana-mana. Aku bisa dancer. Boleh. Hari tu kita dah solid ni. Kita ada play di barat. Sini, blok play dengan Aira ada. Dah ada. Dia Nazim punya tempat. Kita dah ada note, kita dah ada falsetto, kita dah ada semua. Kita dah lengkap lah. Kita nak ada chemistry untuk harmoni bersama. Ya. Dia bidadari kekasih sejati teman yang berbudi. Kasihnya bukan keterpaksaan, bukan jua kerana ke dunia. Maka hidup disiram kasih. Aku boleh lah. Bila poin kau. Suara kau tinggi. Ada mula-mula. Dia ada 3 orang yang nyanyi solo. Ada. Okey, baik. Untuk grup ni Hin ketua Oh ya, Mira ketua. Mantap. Sini ada satu grup Siapa ketua? Lama. Gadis satu. Ada. Sini ada satu grup lagi. Grup New Gen. Grup New Gen siapa ketua sini ni? Steady one. Jadi itulah dia. Ada lagi mana? Lagi satu grup satu grup kat belakang. Kita ada lagi satu grup kat sini. Grup kita orang biasa-biasa. Imposter. Tapi ni tak boleh pandang rendah ni. Dia backup nanti. Dia backup sedap tau. Backup sedap ada ketua dia kat sini. Ketua dia Tunang saya kat sana. Saya bincang kejap mana lagi dua orang? Aduh, kita kena tarik pula. Oi, dia orang pinjam bilik kita. Kita tengok, kita cuba dengar dulu macam mana dia orang punya persembahan. Percubaan. Itu baru kita masuk. Okey. Percubaan suara. Tak perlu aku Salah. Okey Dor. Lagi sedap kita kan. Mantap. Saya kita ada lagi mana? Tak boleh lah weh. Kan coba.
Ada Meh apa? Meh kacang Fahim Meh tu Big Meh. Okay, kau sedang kan? So, dua seorang solo, chorus baru ramai-ramai. Kekasih sejati teman yang berbudi kasihnya Dia sebenarnya Woi, sedap set dia oi. Dah yo kau saya oi. Dah kau saya oi. Dah praktis tapi ada member tengah cek kereta. Kena towing. Misal cair ke? Ya, cair. Belak sikit. Apa? Dah. Balik. Boleh kan? Boleh jadi macam piano. Dia pendek. Kami daripada Kepulauan tu. Kekasih sejati teman yang berbudi kasihnya bukan keterpaksaan bukan jua kerana keduniaan mekar hidup disiram nur kasih mekar hidup disiram nur kasih. apa lirik? Kalau kita nyanyi kan kita cover. Okey. Apa lirik tu betul? Dah, kita kena nyanyi. Kalau tak Gimana kalau siapa? sekejap. Kita nak jadi guna tentang Dia baru sampai. Apa susah kan aku dulu? Sebab dia baru sampai. Ha? Dia baru sampai daripada komik kita. Oh, tak payah nanti je. Lirik ni tak semua tahu kan. Aku lah. Dia seorang tahu. Minat sikit. Apa? Lepas tu bukan semua kena nyanyi kan? 3. Korang ada 5 orang. Bagaikan permata di celahan kaca kedipnya sukar untuk dibezakan. Seorang boleh. Kepadamu Tuhan ku pasrah harapan, moga tak tersalah pilihan. 2 orang. 1, 2, 3. Duniakan aku seringkan di penyejuk di mata, penawar di hati. Di dunia tiada penyerit, di surga menanti dia bidadari. Kekasih sejati teman yang berbudi kasihnya bukan keterpaksaan, bukan jua kerana keduniaan, mekar hidup disiram nur kasih. Ya okey dah tadi. Okey. Maksud aku, kalau kau nak 3 orang nyanyi, 1, 2, sini biar band 3, ini biar solo. Dunia akan dapat tadi, dunia hati pada sini solo balik, sini ramai. Di dunia Lepas ni tiada penyeri. dah habis ni kena repeat balik ke apa? Tak dua. Ikut kau last tu kau nak buat macam mana? Okay,
Okay. Oh. Last tu creativity lah. Creativity. Last tu creativity. Okay, last tu then. Ini. Kita main dengan step. Bagaikan permata di celah kaca kedipnya. Kasihmu menjamai di kalbu demi setulus kadar doaku. Aku Betul lah. sebab habis. Kalau mu tak Seorang letak ya. Gambar yang tak ada yang ada lagu kasih kekasih suka. Tidak akan Kasih. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. Bukan untuk dibezakan. Nih, buat nyanyi tekan kiri je. Ya. Depan je kita lagi. Weh, lirik aku tak ingat sangat kau ni. Yang ini Apa? dekat ya. Pantailah. Ini dia suasana. Inilah dia suasana. Jadi semua dah habis dah. Sekarang ni semua dah habis dah persembahan. Sekarang tengah tunggu Alif bincang dengan Gabella siapa pemenangnya. Jadi jom kita tengok siapa yang menang. Ada orang lah. Di tempat ketiga. Gitu. Alright. Di tempat kedua untuk nyanyian lagu Intim Challenge jatuh kepada tim Raihana Bistro. Kita. Situ pegang kamera. juara untuk pertandingan nasyid Intim Challenge jatuh kepada Albanzar Hijab. Tahniah Safwan. Tahniah In. In dah cuba buat yang terbaik kan In kan. Dia dah cuba dah tadi. Sorry. Dah cuba dah. Dah cuba tadi, juri tak nampak tadi. Oh, juri. Waktu tu Kak Bella pergi tandas. Betul. Sorry. Kan? Dah ada orang tadi. Oh, In dah semangat dah tadi. Kita orang nampak semangat In. Be strong, okay? Be strong. Bistro, okay? Bistro. bukan tu lah. Nah, tadi kan Safwan nasyid kan. So kali ni Safwan nak ajak Nuhan nasyid. Boleh tak? Jom kita nasyid. Kita nasyid lagu. Nak apa? Nak berlatih apa nasyid dah? Nasyid. Nak berlatih apa ni? Di sana duet dengan dia. Kau nak Syami Sobi. Dia pergi Syami. Kanda. Exercise. Kanda. Dia pergi ni Roman. Tapi dia jalan ke Roman. Kalau dia pergi dengan Umar mesti nak pergi rumah. Boleh je. Hujan dah lah. Kau tak apa? Kau dah ada konten ke? Aku nak pergi ambil kereta aku kena tahu. Allah, siap tu. Kereta Kau kena tadi? Ya. Serius tak? Dia menyesal dia cakap Harry sebab dia cakap aku. Dia tunjuk ni pakai silver si aku pakai. Sebab dia Mana wifi Sherry? kat memang. Kereta Aslah kena towing. Ha. Kereta aku pun sama. Serius tak? Apa yang nyanyi? Bruh. Comot Aslah. Asal ni dah buat kelas lah. tu. Mana? Alah, caca je. Depan kamera tak nak buat. Caca je. Mana dah? Kita nasi dua. Ni. Lagu kasih ke kasih. Kasih ke kasih? Lagu Macam mana? kasih. Macam mana? Di sini lah, di sini je. Lagu apa? Dia tak dapat dalam perempuan dia. Kau suka kau, aku sama kau kata kau. Depan duduk. Aku siapa? Sini. Bukan bulu sendiri. Tahin. Inilah masa dia.
Nuha. Jomlah. Apa? Jom. Nyanyi. Dia apa ni? Nyanyi kejap. Satu lagu je. Gawi. Bukan. Okey, nyanyi. Nah, mic. So, geng. Saya nak duet dengan Nuha. Lagu yang kita orang nasyid tadi. Okey. Apa? Kasih mengasihi. You pernah dengar tak lagu ni? Panas lah sini. Panas. Cuba. Kita nyanyi serentak ke? Serentak. Tak apa, kita tukar-tukar. Tukar-tukar. Siapa start dulu? Masam. Awak start dulu. Saya menang. Sebab saya menang. 1, 2, 3. Tak perlu aku ragui sucinya cinta yang kau beri. Dengan rahmat dari ilahi, cinta kita pun bersemi. Kau tahu ku merinduimu. Ku tahu kau menyintaiku. Oh kasih, Bersabarlah sayang, saat indah akan menjelma jua. kita akan disatukan Dengan ikatan pernikahan. Oh kasih, di sana kita bina tugu cinta malaikat bahagia. Untuk lo suara awak. Sedap lah suara awak. Sedap ke? Tipu. Sedap. Saya jealous dengan suara awak sebenarnya. Patutnya awak kena rasa kompetitif tu dengan lelaki bukan perempuan. Sebab saya ni nak cuba untuk menyanyi lagi better tau. Jadi awak kena ajar saya lah. Okey, nanti kita masuk kelas vokal Awak, saya nak minta satu ni. Tak apa. Nanti saya nak belajar main gitar. Awak ajar saya main gitar. Wah, okey, nak konten saya jawab main gitar. Boleh? Nak. Awak lagi mana? Hai. dalam konten belajar bawa Hai. kereta dia marah saya kan. Yep. Okey. Dalam konten bawa kereta dia marah saya kan. Dekat konten belajar main gitar saya say this is the time to revenge. Safan Zaid. Awak buat apa? Saya puji awak, suara awak sedap tadi. Kenapa awak perlu puji belakang saya? Puji je lah depan saya. Okey kan, nanti saya akan buat konten belajar gitar dengan Nuhan. Okey. Kalau korang suka, korang cuba komen. Korang nak tak tengok saya belajar gitar? Cikgu Noha. Lagu ni macam saya dah nampak bayangan-bayangan kita. Awak faham ke maksud lagu ni? Faham. Saya pun dah nampak dah. Saya suggest saya bila lagu ni. Leh, boleh tukar lagu ah? Kan? Sebab tu saya tadi kan konten ni. Lepas tu nyanyi lagu ni. Sebab tu saya nak nyanyi dengan awak. Lepas saya bernyanyi tadi, saya tengok-tengok mana awak ni. Tak ada. Awak cari ke? Carilah awak ni. Saya tengok balik kat konten Abang ada ke tak awak cari? Ada. Kalau awak tak ada cari, awak nak saya buat? Awak boleh pukul saya. Aduh. Okeylah. Itulah geng. Itulah dia konten pada hari ini. Tadi kita orang buat konten nasyid. Ni buat konten nasyid ni? Konten nasyid dengan saya je? Tak, tadi saya rekod sikit persediaan kita orang buat persembahan tadi. Wah, bagus. Sikit je. Pada korang, kalau korang suka dengar kita orang nyanyi, insya-Allah kita orang akan keluarkan cover. InsyaAllah kita orang akan keluarkan lagu sendiri. Sabar dulu. Cover dulu lah. Okey. Korang request lagu apa yang sedap? Nanti kita pilih mana yang paling banyak. Okey, boleh. Okay. Kalau korang nak kita orang nyanyi lagu apa, korang komen je kat bawah. And kalau ada producer yang nak ambil kita orang nyanyi untuk buat music video ke, boleh DM kita orang. Nuha dia suara dia sedap. Suara dia boleh jual lah, boleh jual. Nak jual saya? Maksudnya suara awak tu ada harga dia. Jadi itulah dia konten saya pada kali ni. Hope korang enjoy lah. And
Yang mana belum subscribe boleh subscribe sekarang. So kalau tak lagi sekali. And jangan lupa like, comment and share. Okay? Jadi tunggukan konten next daripada saya. Ambil yang positif, buat yang negatif. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tekan.